Main ni adik. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekejap. Nyandau sikit. Nyandau letih dah duduk. Saya dekat Temeloh ni. Sampai dah tadi. Tadi daripada Kuantan ni. Siap sembahyang Zuhur. Buat live pula. Hari lambat sikit sembahyang. Kenapa yang sibuk? Banyak urusan. Macam-macam nak buat. Sibuk. Banyak urusan. Oh, sikit-sikit. Mana yang duduk luar tu masuk dalam. Kan? Kita nak mulakan majlis. Tazkirah, bayan tazkirah. Saya anggap ni bukan tazkirah lah. Kalau kita bayan tu, duduk di markaz. Zaman dulu kan, Nabi, Umar, dia orang baca khutbah. Sahabat-sahabat baca khutbah dalam Jumaat. Masa zaman sahabat. Sampai ke mazhab sunnah juga kan. 10 dijamin syurga. Dia orang selalu buat muzakarah mesyuarat. Dia buat belatan kan. Kumpul mesyuarat. So dia bagi belatan ilmu fiqh. Zaman ni bayan. Zaman tarikat syekh. Beza-beza. Amalan Nabi ni bukan bayarnya tak, beza-beza banyak. Oh ni lain, sahabat ni lain, maknanya kekhususan Nabi Muhammad kan. Dakwah ni bukan satu bentuk, macam-macam kita boleh dakwah, maksudnya lah dalam perang dalam sahabat pergi perang berdakwah dalam perang. Dan mazhab apa hadis sahabat apa Quran, mazhab apa Quran apa hadis. Zaman ni dapat dakwah keluar, macam Abu Bakar buat usaha tabligh, keluar dalam sembahyang Ta'ala, keluar untuk dakwah, ajak masuk kepada Subhanahu Ta'ala, keluar supaya orang kenal Nabi Muhammad SAW itu siapa kan. Keluar dakwah. Zaman akan datang, satu zaman, dua zaman lagi. Zaman tarikat, orang berzikir je hampir kiamat dah. Orang pun makan sekali sehari je. Bila zikir dia kenyang. Yang mengenyangkan bukan makanan, bukan minuman, bukan apa-apa. Makanan lebih mengenyangkan, yang mengenyangkan Allah SWT dengan cara berzikir, belajar yakin. Seolah zaman Imam Mahdi, itu baru perang Nabi Isa dengan Mahdi bersama-sama memerangi Dajjal, membunuh Dajjal kan. Hantar jemaah sampai ke negara Eropah tu. Kan negara Eropah ni kuat Kristian tu. Bila ni peramai pada Asia ni semua Islam lah. Zaman Eropah masa tak dapat lagi nak jajah sebab dia orang masih ramai agama Kristian. Nabi seturun, orang yang Nabi seturun membetulkan balik Kristian supaya orang Kristian masuk Islam, ikut agama Nabi Muhammad SAW. Sebab agama Kristian dah lama
bila ada agama Islam, agama lain, seolah-olah lah jumut, lah tidak diiktiraf lah oleh Allah SWT. Sebab tak nak pakai lah, sebab kita ada tu dah macam-macam ubah lah tu kan. Boleh berubah pula agama Islam ni tak berubah, jumpa syarat yang sama, dakwah yang sama, cuma syarat yang berlainan. Jadi dalam kita Injil dah berubah lah. Hukum hakam ni buat ikut nafsu je, bukan kehendak Allah. Hukum dalam Injil dia ikut nafsu dia je. Mana orang beramal-amal lah betul-betul. Bagi Islam ni, Ahli Sunnah wal Jamaah, satu syariatnya, satu pegangan, satu akidah kan. Satu akidah. Ini Kristian macam-macam akidah. Lepas tu pula tengok orang putih macam mana sekarang ni. Dah tak tutup aurat lah kan. Lepas tu merosakkan orang Islam, orang Yahudi, Israel, Nasrani, Yahudi tu agama Kristian kan. Buat maksiat banyak, dosa banyak, dia arak lah kan, dadah sana sini, buat filem lucah. Lepas tu apa lagi, buat itu dia tak suka Nabi Muhammad SAW. Dia tak suka orang Arab ni. Orang Arab ni orang Islam. Kalau dia perang orang Islam, dia garanti dia kalah punya. Orang Islam ni dah dia jamin syurga. Orang Islam di umat yang mula-mula, akhir umat Nabi Muhammad, umat yang mula-mula akan masuk syurga sebelum umat-umat yang terdahulu. Jadi orang Kristian ikut agama-agama dahulu. Masalah macam tu lah. Orang Islam masuk syurga dulu daripada orang Nabi-Nabi dulu. Agama-agama Kristian, Yahudi, Israel kan. Diharamkan. Tak boleh umat dulu tak boleh masuk syurga lagi sebelum Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad masuk syurga dulu. Sebab itulah dia orang ni tak suka Islam. Dia tahu umat Nabi Muhammad. Dia orang ni tak nak terima juga Islam sebagai agama rasmi dunia, sebagai agama rasmi dunia ni. Nak ngalahkan juga orang Islam. Orang Islam satu Islam ni. Orang Arab, kita orang Islam, orang Asia Tenggara, lawan agama Kristian, Yahudi, Nasrani. Yahudi, Nasrani, Israel. Tengok apa dia buat orang Islam Israel. Dia bunuh orang Islam, orang Palestin tu. Orang Islam tak mulakan dulu satu perkara nak bunuh ke, nak perang ke tak. Dia orang mulakan. Jadi macam Nabi Muhammad, dia perang bukan sebab nak kuasa, nak pemerintahan, nak tawan orang pun. Dia suruh ikut agama Islam, bukan nak bunuh. Tengok orang Islam macam mana, dakwah orang Islam, bawa kepada Islam, tunjuk amalan orang Islam, akhlak orang Islam macam mana. Bukan nak bunuh. Tawanan perang tak boleh bunuh. Tapi Israel ni tawanan dia bunuh pula. Dah macam tu. Jadi tak ada orang berani nak bunuh Israel ni. Sebab dia di belakang ni ada Amerika. Amerika ni kuat ya. Banyak senjata, banyak peralatan tentera. Memang kalah kalau nak lawan orang Islam ni. Tapi itu kena kuatkan Islam. Imam Mahdi dia dapat bantuan Nabi Isa dan Allah SWT. Senjata tak boleh beri menang. Kenderaan, hantar perang tak boleh beri menang. Yang benar Allah SWT. Itulah Imam Mahdi ni. Iman dia macam mana pada Allah SWT. Dia punya tu, dia bawa satu senapan tu, AK-47 dia bawa. Dia dakwah bukan nak menang, nak dapat pemerintahan. Orang kafir ni kalau menang nak merintah. Dia nak dunia ni, dia orang kafir. Orang Islam beza, ini orang Islam, bahasa orang kafir ni semua sekali. Agama saya daripada Islam tu orang kafir. Masuk syurga itu bukan itu Allah SWT punya kehendak, kurnia Allah SWT. Tapi kalau Islam ni, walau macam mana jahat sekalipun, akhirnya akan masuk surga juga. Orang kafir akan masuk neraka selama-lamanya. Terutama bangsa Israel kan. Dia kagum, dia bangga sangat dengan sebab dia bangsa Nabi-Nabi. Nabi sebab dia putih besar. Itu orang Islam ni hitam. Beza kan. Orang Islam ni dia nak buat apa kan, kita fikir-fikir nak buat apa kan, dah tahu dah yang orang Islam syurga, fikir lagi. Sebab dia bukan nak agama, dia nak tawan dunia ni, dia nak memerintah.
ikut dia. Ikut dia nak jadi pengikut iblis, mengikut syaitan. Itu je lah. Itu. Jadi agama ni penting. Kalau dia masuk syurga pun, dalam 1000 orang Yahudi tu adalah seorang. Itu pun Allah yang kurnia, Allah yang pilih dia. Itu. Islam tengok. Dalam 10 orang, satu ahli syurga. 10 orang, satu ahli syurga. Macam tu. Macam sahabat. Semua dijamin syurga. Semua masuk syurga. Semua dijamin syurga. 10 orang dijamin syurga tu. Itu dah memang dia lama kan. Dijamin syurga. Apa? Ibn Abbas, Umar, Uthman, Ali. Pengorbanan daripada agama. Macam orang nak zaman ni. Dijamin. Orang yang ilmu, waliullah. Semua waliullah. Kan? Sebagai mukadimah. Sekarang, kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala Rasul Karim amma ba'd. Allahumma ahlina ma rasyida umurina wa ajna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu taala letak kejayaan kita manusia dalam agama. Manusia dan jin beribadat kepada Allah. Letak kejayaan manusia dalam agama sejauh mana? Sedalam mana? Sejauh perintah cara Nabi SAW. Itu yang kita dengar semua kan. Jadi hari ini kita sambung tentang kepentingan dakwah. Kepentingan dakwah. Sebenarnya saya nak cerita tentang 6 perkara. Lepas subuh ada masa cerita tentang 6 perkara. 6 perkara. Apa 6 perkara? Tuan-tuan dah hafal 6 perkara? 6 perkara hafal ya. Ingat pasal satu. Pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sifat sahabat yang pertama. Sifat sahabat yang kedua, sembahyang, solat, khusyuk dan kuduk. Yang ketiga, ilmu dan zikir. Yang keempat, ikram muslimin. Yang kelima, ikhlas niat. Yang keenam, dakwah dan tabligh. 6 perkara. Mana ni kalau kita lama ni mudah hafal. Kita susah nak ingat tu, kita ingat dulu. Kena ingat macam kita ingat macam kita apa? Macam kita ingat rukun Islam lah. Amalan-amalan ni. Okey. Kita cerita tentang pertama Nabi ajar apa? Tentang iman dulu. Jibril tanya Nabi tentang iman dulu. Jibril tanya Nabi, beri aku 6 rukun iman. Apa itu iman? Nabi beritahu pertama, beriman kepada Allah. Apa yang ada Allah? Asmaul Husna, Al-Quran, Allah. Yang kedua, iman kedua, percaya kepada Nabi dan Rasul. Kedua, apa itu Nabi dan Rasul? 124 orang Nabi. Rasul ada berapa? 313. Lepas tu Nabi apa? Nabi 25 Nabi. 25 Rasul dalam Al-Quran. Yang kita wajib imani, kena hafal nama Nabi tu. Lepas tu Nabi Ulul Azmi, ada berapa? 5 orang. Siapa penghulu Nabi? Nabi Muhammad. Nabi. Yang kedua, beriman kepada kitab. Apa kitab yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi? Kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Apa ada dalam kitab tu? Ada dalam taklim. Apa dalam kitab Taurat, Zabur, Injil ada dalam Al-Quran. Itu dan kita kena baca pada Al-Quran ada disebutkan dalam tu. Saya terperinci tentang Al-Quran. Kelebihan membaca Al-Quran. Itu beriman kepada Al-Quran. Yang keempat, beriman kepada malaikat. Malaikat dan tugas-tugas malaikat apa? 10 malaikat tu kena ingat. Malaikat Jibril, Israfil, Mikael, Israel, Rakib, Atib, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir. Ada pun 10. Itu yang mudah. 10 malaikat yang wajib diimani. Dan benda tu ada dalam Al-Quran. Allah sebut nama malaikat tu dalam Al-Quran. 4 malaikat, pemimpin para malaikat ada dalam Al-Quran. Siapa-siapa tak percaya dengan malaikat tadi, Allah akan memerangi mereka. Tak boleh mengata, Jibril tak boleh mengata ke dia. Apalah Jibril tak sampaikan Al-Quran dan tak boleh mengata malaikat. Israfil, Mikael, Israel. Tak boleh mengata malaikat ni. Yang membantu Jibril AS. Yang menurunkan rahmat, yang membawa rahmat, membawa hujan.
yang meniupkan angin, menyambut nyawa atas perintah Allah Subhanahu Taala. Malaikat yang di kiri kanan kita, rakib atid. Malaikat yang menjaga syurga dan neraka, Rizwan Malik. Malaikat yang menjaga kubur kita, Munkar Nakir, menyelamatkan orang Islam yang apa, menjalankan tugas malaikat dalam alam barzakh. Dalam barzakh nanti kita akan jumpa. Jadi amalan-amalan dakwah kita nak bawa alam barzakh lah ni. Alam barzakh ni tak bawa apa-apa, amalan dan amalan je. Alam barzakh, alam gaib, alam kubur, alam barzakh 40,000 tahun tuan-tuan. Paling lama paling kurang macam 2-3 hari, macam 2 rakaat semayang je. Itulah kita usaha tamat kita sungguh-sungguh kan. InsyaAllah kan. Pertama kena jaga solat. Jadi yang iman yang keempat, yang kelima, percaya pada qada dan qadar, ataupun kita letak mana yang kelima, takdir kita. Mengapa kita ditakdirkan kita ni jahat atau baik? Yang Allah kan sudah beritahu banyak kali ni dalam hadis kursi ada kan. Allah ciptakan dua benda. Allah ciptakan bumi, selain Allah ciptakan bumi, gunung ganang, laut, hutan rimba, alam planet, matahari, bulan, bintang-bintang, langit, bumi. Allah ciptakan yang baik dan yang buruk. Kita nak pilih. Itu takdir kita. Jadilah kita orang yang baik, jangan jadi orang jahat. Bila kita jadi orang baik, insya-Allah kita ada keinginan untuk jadi baik, ada keinginan untuk buat dakwah, keinginan untuk usaha atas agama, untuk usaha iman kita. Jangan jadi orang jahat. Jangan jadi orang yang jahat jelah. Bukan mampu mencuri itu memang jelas jahatnya. Bunuh orang Muslim Islam itu jahat. Jahat kita dalam kerja kita, jangan ponteng kerja. Buat kerja elok. Semayang jangan tinggal. Ini orang tak keluar biasanya kan. Orang tak keluar ni. Dia hati dia tak dengar hadis, tak baca Quran. Orang yang macam ni kena baca hadis, kena dengar hadis, kena pergi surau masjid, berkawan dengan orang yang dakwah, berkawan dengan ustaz-ustaz. Orang jahat jadi baik. Jangan, kalau mencuri, jangan mencuri, nanti kena tangkap polis pula. Dah keadaan polis betul kan, dia soal siasat lagi lah. Dia masuk geni, jadi jahat, bunuh apa, cemburu masa sekolah bercinta pula dah. Betul bunuh pula mak awal dia. Ni jahat. Degil. Mula-mula degil. Mula punca dia isap rokok. Jangan, kalau isap rokok, jangan isap rokok. Nanti isap dadah pula, isap ganja pula, main candu pula, main apa macam-macam jadi. Main perempuan pula, main pelacur, berzina, minum arak. Kalau minum arak habis lah. Minum arak ni ibu segala maksiat. Mula-mula minum arak, lepas tu berzina, lepas tu bunuh pula. Jangan minum arak. Macam kita tak pernah minum arak kan. Jangan minum arak. Ibu segala maksiat. Tinggalkanlah. Benda yang itu paling benda yang jahat, benda yang tak elok, benda yang dosa, banyak benda dosa. Jadi bila kita ikut baik ni, Allah ampun dosa kita. Contoh kita nak hapuskan dosa kita tadi, kita zikir. Saya zikir, dosa-dosa yang kecil Allah ampunkan. Dosa besar kena bertaubat, tinggalkan dosa besar. Contoh minum arak, jangan minum arak dah. Jangan isap dadah. Jangan pergi pusat hiburan. Jadi bila kita berhenti perkara tu, pertama kita kena sembahyang taubat. Sembahyang taubat, zikir dia apa? Zikir pengampun dosa, astaghfirullahalazim sehari 100 kali. Astaghfirullahalazim, atubu ilaih, Allah ampun dosa kita. Subhanallah, baca 100 kali, Allah ampunkan. Allah beri 1000 kebaikan, Allah hapuskan 1000 kejahatan. Zikir subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, buat 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, buat 100 kali hari-hari. Sekali sehari, hari-hari kita buat 100 kali. Allah ampunkan dosa sebanyak buih di lautan. Itu orang baik. Itu nak jadi baik tu. Berzikir dulu. Semayang slow 100 tahun, 2 tahun, 3 tahun, baru ada kesan. Dia orang perompak pencuri ni, dia tak buat perkara ni. Dia semayang pun tak, apa pun tak. Kan? Dia, kehidupan dia, maknanya kalau dia buat jahat dengan perempuan apa semua, arak ni biasa. Dia buat dosa besar. Mencuri tu kena boleh potong tangan tu. Merompak boleh potong tangan. Itu dosa besar. Ni kita ni dosa kecil je. Kan? Kita pun tak jumpa kes-kes macam ni sebab semua dalam kalau polis dia jumpa lah orang jahat macam ni. Itu tentang apa, kadar takdir kita, kadar dan kadar kita kena terima.
Itu bukan tukar takdir. Tukar takdir macam mana? Kita kena ada perubahan, berhijrah. Berhijrah daripada baik ke jahat menjadi baik. Nak hijrah macam mana? Caranya keluar 3 hari dulu. Bila orang dapat orang-orang jahat ni dapat hidayah kan, dia sungguh-sungguh bertaubat. Sebab apa? Dia banyak dosa. Dosa dia tahu dia macam mana apa dia Allah bagi dia, sebab dia jahil, macam sahabat dia jahil tau. Macam orang yang semayang tu dia tak jahil, cuma dia tak keluar je. Kalau dia keluar pun 3 hari, 40 hari, dia keluar gitu je. Dia dah lama dah. Kalau dia keluar pun tak macam orang jahat keluar, macam orang dapat hidayah. Macam satu dia tu kuat macam Umar kan. Dapat hidayah. Macam mana? Asalnya jahil jadi sahabat Nabi yang terkenal pula. Macam Umar. Daripada orang tak kenal Nabi Umar macam tu, orang terkenal dengan kejahatannya, dia ambil agama, ikut Nabi SAW, buat dakwah. Jadi khalifah. Sahabat yang kedua lepas Abu Bakar, Umar. Macam itulah orang yang dengki jahat dapat hidayah. Dia taubat sungguh-sungguh sebab dia banyak sangat dosa. Dia menangkan dosa dia sampai nak menangis. Tapi orang biasa yang lagi semayang ni, dia ada belajar agama kan, dia elok, dia skema. Tapi walaupun itu bukan baik, dia tu cuma jadi orang baik lah. Nak masuk syurga kenapa? Kena buat dakwah jugalah. Terpaksa korban macam Umar korban, kena buat juga cara lain. Itulah beza. Orang baik biasa, orang jahat kalau syurga macam Umar tu, jadi khalifah. Ni orang nak. Allah tu suka buat Allah suka orang beriman daripada orang berilmu. Beza. Orang berilmu ni menyampaikan ilmu, tapi Allah tengok iman, dia yakin betul tak benda yang dia dapat tu. Dengan ilmu dia beramal. Amal macam mana? Amal macam Nabi SAW, kena amal sunnah. Ilmu ni lebih pada ilmu, lebih pada dalam amal, mengkaji kan? Dia tak memikir, dia belajar. Ilmu agama Allah beri ilmu bukan sebab dia banyak ilmu, tak. Allah beri pada orang beriman. Orang iman ni untuk apa? Sebab seluruh dunia. Orang iman. Orang iman yang penting. Imam Sauzarah, Allah beritahu Imam Sauzarah Allah surga 10 kali dunia. Orang berilmu ada macam tu? Tak. Orang berilmu ni ibaratkan daripada 1000 tu seorang yang da'i. Kalau da'i, satu orang berilmu, dia kata syaitan daripada 1000 orang ambil. Orang berilmu ni dia ambil. Dia ambil. Satu je. Dalam 1000 ada satu je. Macam mana? Macam tu. Itu syaitan takut kan pada orang iman ni. Pada dakwah ni, sebab dakwah dapat iman. Dia dakwah ustaz ni baru dakwah 3 hari je. Boleh bagi orang ilmu nak amal macam mana. Tapi kekuatan nak amal tu tak ada. Iman kita banyak kuat iman. Macam iman. Bukan saja dapat berilmu, boleh pergi perang. Sedia untuk syahid. Sebab tu syahid lagi besar. Orang beriman ni sahabat iman kuat, mati perang. Lagi besar pada ilmu. Itu orang iman. Kan? Amal dia macam mana? Malam. Sebab amal. Nabi ajar malam bangun tahajud, siang dakwah, malam bangun malam. Tak cukup tidur. Beza. Itu amal orang beriman, amal orang berilmu ni jauh beza. Satu imam Sauzarah lebih 10 kali dunia. Imam Sauzarah. Ini ilmu ni apa? Apa dapat ilmu daripada iman orang berilmu macam mana? Dia jawab semayang rawatib, contoh kan. Semayang rawatib tak tinggal orang berilmu. Contohlah itu paling kurang. Allah bagi dia bina syurga dia. Ilmu dia. Sebab ada ilmu tu kena riak pula tu. Tengok orang berilmu. Macam mana orang berilmu? Ulama keluar setahun. Orang berilmu di India, di sana. Di India, Pakistan, Bangladesh. Itu orang beriman, berilmu lagi, beramal lagi. Amal hebat-hebat, satu hari boleh sikit 70,000. Itu ilmu. Dan Allah suka orang menuntut ilmu ni. Allah suka orang menuntut ilmu ni bila dia ikhlas. Dia menuntut ilmu untuk dia dapat macam sahabat. Satu orang sahabat nak dapat hadis. Satu je nak hadis. Nak jumpa Nabi. Dapat hadis tu, dia cari tempat lain pula. Itu iman. Macam iman sahabat. Bila usaha iman. Bila sebut iman ni, semua boleh kena buat dakwah. Dan engineer ke, doktor ke, cerdik ke, tak pandai ke, kena buat dakwah. Ilmu ni tumpu orang cerdik je, orang kaya-kaya je. Orang miskin tak ada ilmu, orang kaya ada ilmu. Okey gitu. Itu orang berilmu. Dia ada ilmu, dapat dia jual Al-Quran, jual hadis, dapat kereta, ada beli rumah besar. Untuk orang berilmu. Dia orang miskin selalu ditindas. Orang miskin dia kata tak ada ilmu. Ilmu belajar dengan dia. Orang miskin sebab orang miskin banyak ikut Nabi SAW.
Orang kaya sama lah orang kaya berilmu. Pakaian dia macam mana. Pakaian dia macam mana. Tengok orang beriman. Pakaian sunnah. Pakai jubah, pakai kurta. Orang berilmu pakai macam biasa kan. Pakai kepiah. Beza. Ilmu. Sebab tu Allah suka orang beriman. Allah suka orang berilmu yang macam orang tadi. Bila orang tu orang berdai, lebih baik daripada abid. Orang dakwah dia panggil da'i kan. Orang buat dakwah. Sama dengan 1000 orang abid. Syaitan takut pada orang da'i pula. Da'i tu kan tegur pula orang berilmu tadi tu. Dia ajak orang berilmu tu, jom nak dakwah betul-betul, jom kita keluar. Ini dakwah secara Nabi betul-betul. Bukan duduk dalam TV, duduk dalam radio, duduk dalam masjid, dalam surau. Iman dia tak bergerak. Duduk situ je. Dia belajar, orang belajar banyak pula ilmu. Ilmu nak belajar, bila Nabi ambil ajar apa? Nabi ajar tentang semayang je. Semayang tahajud 2 rakaat je. Macam banyak pahala dia. Bila iman, betul, iman bersaudara Allah 10 beri surga 10 kali dunia. Amal sikit, pahala banyak. Seperti dapat dunia ni. Macam dapat dunia 10 kali dunia amal dia. Iman bersaudara je. Nabi-Nabi apa? Iman lah ajar pada ni perkara tadi tu. Pertama, beriman pada Allah. Apa kerja Nabi? Beriman pada Nabi, kerja Nabi. Jadi dia orang iman ni pun dipilih Allah SWT. Pilih. Allah pilih, Allah telik hati dia 70 kali. 70 kali Allah telik hati dia, Allah bagi dia hidayah. Kan? Orang ni dipilih. Buat semata-mata Allah hantar tengok hati dia. Orang ni betul-betul nak beriman. Lepas tu dah beriman, barulah Umar Nasuhah dah keluar, dah dapat ilmu, pergi belajar dengan ustaz, orang alim, belajar. Nak lagi tinggi, duduk belajar ilmu, apa yang panggil? Guru yang mursyid. Dia kata, guru yang mursyid ni guru yang ada, boleh dibaiat, boleh ada pengikut yang ramai. Banyak ilmu yang bukan saja ilmu, mahirlah ilmu bidang hadis Al-Quran, ilmu dakwah, ilmu tafsir, bahasa Arab lagi, ilmu dalam apa, macam-macam. Itu ambil ilmu Maulana. Ustaz memang tak ada lawan lah. Mana kita nak bandingkan satu orang da'i dengan 1000 orang ustaz, contoh 1000 orang ulama yang duduk dalam kerajaan jadi pelakon, dapat duit banyak. Bila duit banyak, tengok dia buat rumah, harta, ilmu dia tu. Ada orang miskin tadi tu, dengar lah kan. Sebab tu orang miskin masuk surga dulu. Sebab dia selalu ditindas, tak kaya, miskin. Dia mudah dapat agama, mudah ikut mana-mana macam lalang lah. Orang ni, orang ikut ustaz dia ikut. Orang ni, orang alim dia ikut. Orang miskin, dia dapat bantuan. Di kita ni tak perlulah kaya sangat, jangan sampai apa-apa. Miskin kaya tu biasalah. Tapi apa-apa ni duduk terlantar rumah pun tak ada bersamamu tu kan. Ini termasuk, ini dalam golongan miskin tapi tak bekerja, malas. Tak, itu pula orang ni pun kena jumpa. Orang ni kena jumpa, orang nak 3 hari pun malas kan, sebab dia miskin. Tak nak tinggal macam tu je kan. Nak keluar kena pakai duit. Nak keluar 40 hari kan. Saya jumpa orang miskin tak nak kerja kan. Nak keluar 4 bulan minta duit. Nampak. Jadi kita ni bukanlah kaya, kita ni miskin. Nak bagi duit kita sendiri pun tak lepas. Itu orang kaya ni, dia banyak harta, apa dia kena infak. Gunakan harta tu beri berderma pada orang miskin, derma pada orang susah, baru dia panggil dermawan. Jadi orang kaya satu orang dermawan. Dia gunakan harta dia tadi tu jalan Allah SWT, macam Abu Bakar. Zaman ni orang kaya kan, tengok menteri yang kaya kena rasuah pula, kalau tangkap polis. Boleh kita ikut macam tu? Siapa nak sokong dia macam tu? Dah tahu dah pemimpin ni cakap je, tapi hati kerana dunia, harta. Pemimpin tu, pemimpin macam mana? Nak tiru macam Umar tu, pemimpin tak mampu dah. Ni orang pemimpin pula, pas ke tak pas ke. Universiti ramai ahli ulama, di universiti dia Al-Azhar, ramai ulama-ulama, saya tak tahulah. Dia pun tak keluar pula ilmu situ, banyak ilmu. Tu baru standing dengan tu ilmu ustaz sekarang ni biasa je. Tu baru standing dengan ulama di India, ulama wali Allah, standing ilmunya. Tapi ilmu dia pun bila dia tak buat dakwah cara Nabi, dia gagal juga. Kena tabligh juga, kena dakwah cara Nabi. Mana ustaz-ustaz tadi belajar dengan mereka lah. Di Malaysia ni suasana kan, ya, belajar dengan mereka, belajar dengan India, dia pergi juga India pun Bangladesh. Tu okey lah.
adalah keluar 3-4 bulan IP ustaz-ustaz sekarang ni kan, banyak semua dah pergi India apa Bangladesh. Tu okey lah. Dia dah hafiz lagi. Dia pun dia ustaz yang lama-lama ni. Yang dulu tu. Contoh di Malaysia kan, dakwah. Kita pula ada banyak kereta pula. Dakwah kerana apa? Nak bagi orang suka. Mana boleh. Nak dapat pujian. Sebab itu bukan kita tak ada ustaz kan. Tak jadi tu panggil orang alim, bukan itu soalan dia, bukan ulama lagi lah. Ulama ni mesti hafal Quran sebenarnya kan, ilmu dia tu. Tapi dia sebab jadi gitu sebab apa? Dia tak buat dakwah cara Nabi, jumpa lorong ke lorong hati macam dakwah tabligh, dakwah Nabi. Dia buat dakwah tahu dia ikut siapa. Mana dia dakwah tentang ilmu fiqh lah. Dia banyak tentang ilmu fiqh. Dia ambil ilmu daripada ilmu hadis, Bukhari, Muslim, ilmu fiqh, hukum hakam. Antara ulama tak ada lah. Ulama ni mesti hafal Quran lah. Hafal Quran. Tapi ada juga Malaysia yang dulu hafal Quran. Sebab apa? Dunia. Di tabligh ni ajar, bukan ajar dunia, ajar iman. Dia ajar iman, macam mana nak usaha iman. Sebab itulah orang yang miskin, macam sahabat-sahabat, surga bukan kerana kaya miskin tak, kerana iman dia. Kuatnya iman. Beriman kuat, banyak amal. Sanggup mati syahid. Nabi ajar mati syahid. Jadi kita ni takut. Takut. Lepas tu inilah keadaan di Malaysia sekarang ni kan. Tabligh tak habis, ada agama, ada ilmu ada. Tapi dia orang ni tak tahulah. Elok berhenti je lah. Berhenti je lah. Banyak madrasah tumbuh. Kena susah dakwah. Dia mungkin tak ada, carilah kerja lain. Rezeki dia dapat daripada agama. Dia sangka Nabi kata jangan Al-Quran tu jangan debat, tak boleh kita bertanding. Nabi tak pernah pun buat pertandingan Al-Quran. Sahabat ada buat pertandingan Al-Quran, mana ada. Itu bid'ah. Nabi tak buat. Tapi kalau bayar ceramah tu Nabi buat lah. Musabakah contoh. Nabi tak buat pertandingan pula. Jadi orang datang tu bukan ulama, bukan ahli kan. Orang besar-besar kerajaan datang dengan musabakah pertandingan Al-Quran. Itu nampak sangat. Tapi kenapa masih teruskan? Tak ada keadaan Nabi musabakah, lama dah sahabat bersabakah. Tak, Nabi suruh keluar, suruh perang, suruh syahid, suruh amal banyak. Suruh siang malam buat dakwah. Macam Nabi Nuh, siang malam dakwah, jumpa lorong pintu ke pintu. Tu dakwah. Lepas tu dah banyak kisah. Bukan seorang je gagal, orang alim-alim ni, ustaz ni. Macam-macam lah, bukan seorang dua. Seolah-olah dia dah seolah-olah dia sekarang ni dah tak nak buat apa. Lepas tu di antara keluar biasa, keluar dengan VIP. Ada jemaah VIP, keluar sama-sama orang alim. Macam pergi istimewa ulama. Maulana Hamid. Dia mintalah Maulana Hamid dalam satu. Macam kita ni siapalah kita. Kan? Kita ni tak ada apa-apa. Itulah ilmu. Allah tak suka ilmu ni. Allah bukan tak suka ilmu, tapi cara bawakan tu bukan cara Nabi. Dakwah dia iman dia tu apa, tak kuat. Orang nak beramal tu dia tak ajar iman. Orang iman dia takat apa dengan ceramah je. Dapat sembahyang jemaah, ambil ilmu dia sikit-sikit je lah. Ilmu apa yang kita nak ambil kan? Hukum hakam pula dia beritahu banyak sekali. Jadi mufti pula lah. Hukum hakam. Haruslah. Haram lah. Ini yang dia kata. Lepas tu amal dia pula tu dapat 95 waktu ya. Bila ilmu banyak, jadilah dia jadi riak, kumpul harta. Nabi tak pergi kumpul harta. Nampak di situ Nabi bukan orang kaya, dia jadi orang kaya. Orang berilmu nampak macam orang kaya kan. Nabi miskin. Jadi miskin pula tu dia macam mana? Dia tak sanggup meninggalkan kekayaan itu. Kalau dia berhenti buat dakwah, dia tak dapat duit. Nabi tak bagi jual agama. Nabi ada minta upah. Kelebihan dakwah
Nabi ialah dia berdakwah tak ada upah. Tak ada upah. Bukan dia upah, dia pula macam mana Ilyas. Dia bayar gaji pula tu. So ikut untuk buat iman. Ini hari ustaz hari ni terbeza. Kalau ada duit dia ceramah, tak ada duit dia tak nak ceramah. Dakwah kerana duit. Nak dapat kesenangan dan sementara. Kita fikir macam tu, fikir banyak-banyak, kita fikir dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Lepas tu hati dia dah macam dah bulat lah. Dia dah hati dia berzikir, baca Quran, tapi hati dia tak ikhlas lah. Mula-mula ikhlas. Bila orang tabligh datang, kita buat ilmu pun tak mana juga. Itu orang berilmu, Maulana tahu ilmu, dia ada amalan yang pelik-pelik. Tahu benda yang kita tahu, dia tahu benda yang kisah Nabi lah, kisah sahabat. Kita tak tahu benda tu. Kisah tasawuf banyaknya. Tahu benda-benda yang macam Nabi dakwah, jumpa jin, jumpa syaitan, jumpa malaikat. Itu saya pun tak tahu jugalah. Saya bukan nak kata orang. Saya tak kata orang yang dengar ni. Dia tak kata dia, cuma kita jangan buat macam tu. Dia buat macam tu. Ikut dakwah cara Nabi SAW. Dakwah tabligh sampai. Dakwah dapat apa? Dapat iman. Ilmu dapat apa? Dakwah dapat iman. Ilmu dapat apa? Kalau kita banyak ilmu, dapat pengikut. Tak boleh. Kita umat Nabi SAW tak boleh mengiktiraf dia sebagai pengikut ustaz, tak boleh. Umat Nabi SAW semua ni pengikut Nabi SAW. Satu je pengikut kita. Kita kena ikut Nabi SAW. Dia panggil pengikut. Dan mengikut, tak ada ramai pengikut, tak ada. Ramai ada pengikut, tak ada. Pengikut kita ialah pengikut Nabi SAW. Buat usaha dakwah. Nabi seorang je pengikut umat. Umat ni adalah pengikut Nabi SAW. Dia nak kata dia banyak pengikut, bukan pengikut lah, penakut. Bukan pengikut, penakut. Mana kita nak ikut dalam guru tarikat itu, dia guru syekh tarikat, orang tabligh, pengikut Rasulullah SAW. Dia itu namanya pengikut. Jadi kita nak jadi macam dia. Kalau boleh 100%, macam mana dia dapat 100%, kena 100% amal sunnah. Tak boleh nak lawan lah. Dia punya tu pengikut Nabi. Daripada Abu Bakar pengikut Nabi. Orang yang dakwah ni, dakwah cara tabligh dengan Nabi ni, ada bai'ah pula tu. Dia boleh berbai'ah. Kita nak sana berbai'ah sama kerja Nabi. Ada dakwah ni ada sanad dia. Bukan Quran, zikir ada sanad. Dakwah pun ada sanad dia. Daripada mana? Daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang buat usaha agama ni ialah keturunan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada sanad. Jadi tak ada pengikut Nabi. Kita ni semua pengikut Nabi SAW. Syekh tu dia pun pengikut Nabi. Dia banyak pelajar. Dia tak panggil pelajar lah. Sebab itu dia ni adalah umat Nabi. Macam mana Nabi Isa nak jadi umat Nabi SAW, macam itulah kita kena jadi. Orang Nabi yang dulu pun nak jadi pengikut Nabi, bukan nak jadi Nabi. Nabi Isa tak nak jadi Nabi, nak jadi pengikut Nabi. Allah panggil dia Nabi. Hari ni kita macam mana? Nak jadi Nabi tak boleh, pengikut Nabi. Ataupun naik Nabi dia apa? Jadi Nabi Rasul, pengikut. Kita ni adalah tersediakan diri kita jadi pengikut Nabi. Macam mana pengikut Nabi? Macam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu pengikut Nabi yang setia. Orang berharta, diri, masa. Itu pengikut. Jadi kita ni pengikut apa? Pengikut syaitan. Kita bukan pengikut Nabi. Pengikut iblis, pengikut syaitan. Nabi, itu yang kita kena betulkan balik. Nak dapat, kita kena ikram. Kita muliakan orang lain. Orang tua, kasih kanak-kanak. Sifat tu kena ada. Ini dalam sifat sahabat ajar macam ni lah. Sebab tu penting sifat ni kita kena hafal kan. Kena amalkan sifat ni. Amal sikit, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai dah 4 tahun. Sampai seolah-olah kita dah jemu dah semayang. Tak semayang lah. Contoh macam tu. Tapi semayang tu dah tinggal. Benda tu datang. Syaitan bisik, tak semayang lah. Kan dia tak semayang. Hati kita nak semayang. Nafsu kita nak semayang. Nafsu kita nak ibadat. Syaitan bisik pada kita. Jangan semayang. Awak dah pandai. Awak dah hebat. Macam tu pula. Jadi dalam perkara ni adalah usaha agama. Itu dakwah. Itu iman. Itu iman yang sebenar. Iman nak amal 5 waktu. Bukan iman kita tak nak semayang. Jadi bila kita duduk majlis ustaz ni, iman kita dapat masa tu. Balik habis.
Sebab apa tak ada kesan tau. Sebab dia suruh balik beramal je. Tak payah dakwah. Saya dapat dakwah. Contoh misalnya. Ni saya dakwah ni khabar, dia khabar. Dakwah. Ustaz khabar. Saya dakwah ni. Duduk dalam dakwah. Jadi awak ni tak hebat dakwah. Kalau dakwah ikut tabligh. Itu dakwah. Kan, contoh. Dia buat dakwah macam ustaz buat. Dakwah macam tu. Dia suruh, tak payah berdakwah nak iman. Ikut tabligh lah. Saya ni biasa je. Dia pun ikut. Sebab dia nak, tapi cara dia tu, apa-apa dakwah boleh buat. Tapi ilmu dia tu tak berkesan sangat. Sebab apa? Tak ada mujahadah. Ilmu dia, satu lagi, mujahadah dia tak ada. Orang yang mendapat mujahadah, dia kena keluar susah. Tak apa, tidur di ihtikaf di masjid lama-lama. Tinggal keluarga lama-lama. 40 hari, 4 bulan. Jadi ustaz ni tak keluar. Iman dia tu mudah sangat. Mudah sangat. Kalau tipu sikit dia, orang nak try dia sikit je, habis. Orang nak tanya bab dakwah, dia tak tahu dah. Saya tanya tentang Muhammad. Itu Muhammad, dari kecil kan, dia besar dia amal sunnah. Dia tak tahu juga. Tak tahu takkan selesai masalah. Jadi khabar saya tak sampai hitung. Kena tanya orang ulama. Tanya, kena pergi India tanya. Dia pun tak cerita banyak-banyak tentang, dia tak sebut perkara ni. Dia cerita tentang ilmu. Amal macam mana nak amal sunnah cara Nabi SAW. Itu pun macam tu. Tabligh, pengikut paling ramai, pengikut Nabi paling ramai. Juta orang, 2 juta. Macam di Mekah, juta orang pergi Mekah. 2 bilion Nabi Muhammad SAW orang Islam sekarang ni. Jadi mau naik baru 2 juta. Sikit je. Bilion-bilion, 2 bilion. Tak mau habis. Bayangkan, Nabi pun tak minta upah. Yang dapat siapa? Abu Bakar. Bukan Nabi. Macam mana Allah tak perlukan kita. Kalau kita puji Allah pun, darjah Allah tak naik dah. Kalau kita hina Allah pun, darjah Allah pun tak turun dah. Nabi pun tak nak benda-benda ni. Yang dapat apa? Nabi pada Abu Bakar. Kita lah. Itulah umat Nabi. Nabi buat ni bukan kerana nak dapat nama tak. Bukan dapat syurga tak. Buat semata kerana Allah SWT. Yang dapat nama apa? Abu Bakar. Abu Bakar buat dakwah. Kita kena ikut sahabat. Abu Bakar, Umar. Bakar masuk dalam kaum Abu Bakar kita ni. Sebab itu syurga paling besar Abu Bakar. Itulah kita manusia beza dengan Nabi. Nabi dah tentu, makam dia dah tentu lah. Dia datang di bumi ni bukan sebab Allah hantar dia. Dan dia balik dalam keadaan tak ada apa, pergi pun dalam keadaan tak ada apa. Kalau macam tu banyak Nabi lah paling banyak besar ke dah. Tak, bukan. Dia dihantar. Jadi dia dapat kita ni. Kalau kita ramai follow, Abu Bakar untung lagi. Nabi surga Nabi bukan kerana Nabi, kita kena ikut Nabi. Dia bukan kerana nak dapat kemewahan, bukan dapat harta. Macam tu lah. Abu Bakar pula yang kena. Abu Bakar. Dia pun buat kerana Allah SWT. Tapi sebab dia ajak tadi tu, dia bawa orang, ada orang nak ajak jumpa Nabi. Nabi terangkan mukjizat, keluarkan semua daripada Allah SWT beri kepada Nabi. Abu Bakar dia dapat tu, dia nak orang je cukup lah kan. Bawah dia pula, sahabat yang mula-mula pula tu, 10 saat dia bawa ajak daripada orang. Abu Bakar pun tak nak juga. Tapi bukan tak nak lah. Kita kan nak balas syurga, jadi cukup setakat tu. Dan dia bila tengok syurga Abu Bakar pun tak mampu lah. Macam mana Abu Bakar sampai akhir kiamat. Abu Bakar tu Highlander, macam yang tak mati-mati kan. Dia punya amalan, dia dalam kitab dia tak mati-mati. Dia pun memang dalam kubur pun roh dia dah gimana lah. Roh dalam syurga tu kan, tak mati-mati. Sebab itu usul dakwah ni. Nabi ni memang tak minta apa-apa. Kalau nak sedekah kali dia pun tak. Dia minta sedekah. Kalau nak bagi sedekah dia tak nak. Dia miskin, dia sederhana je. Kaya pun tak, miskin pun tak. Pada Allah kata, itulah orang berilmu jadi macam tu lah. Nak bandingkan dai, seperti 1000 Habib. Nak banding satu orang je keluar 3 hari je. Orang dai ajak pada Allah SWT. Ni ilmu ni diajak pada ajak pada kemewahan. Dengan agama tadi, agama mencuri kan, lebih baik pencuri pada orang pula tu. Kaya, dia buat cara jahat, dia buat cara baik. Kan? Macam perampok ni, pencuri dia buat cara jahat.
Tak kena polis. Dia tangkap polis. Tapi apa, orang ilmu, banyak ilmu buat cara baik. Kenapa? Dapat dosa. Malaikat yang tangkap dia esok. Kamu dusta. Kamu buat kerana aku buat kerana untuk dipanggil seorang ulama. Dipanggil seorang alim. Beza. Jadi kita itu yang dua-dua, satu jahat yang nyata, satu jahat yang tak nyata. Ilmu. Perampok pencuri kena polis, kena penjara. Lebih baik lagi macam mana seorang perempuan bagi minum pada anjing. Itulah suka. Dia tak ada agama pun, tapi dia ikhlas. Dia menangis-nangis pada tu. Beri makan pada binatang. Anjing ni hina kan, cerita panjang. Anjing ni dia bagi makan anjing tu, nak menajis. Dia beri makan pada anjing. Macam orang dakwah ni, jumpa orang miskin, tak jumpa orang kaya sangat. Orang hina kita jumpa dakwah. Orang hina buat kerja agama ni. Orang jahil buat kerja agama ni. Orang mewah buat kerja agama tabligh ni. Kalau suka, kita dapat iman. Bila kita dapat iman, baru ilmu kita tu, Allah betulkan ilmu kita tu. Kita pilih mana yang kita perlu je. Kita perlu apa? Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Itu je. Tapi nak buat dakwah, dia kena cara Nabi SAW. Ilmu. Kita nak betul, tak adalah. Sebab apa satu lagi? Dapat datuk pula tu. Dah tahu datuk kan. Dapat pangkat datuk lah, Tan Sri dapat. Macam tu habis lah. Tak guna lah mana. Sama lah kita dengan dunia. Sama dengan datuk, Tan Sri, menteri apa, sama lah. Dapat pangkat. Itulah yang membezakan satu orang ilmu, satu orang beriman. Saya tak mengata siapa-siapa. Tapi itulah hakikatnya. Kalau dia masuk syurga, lama dah kita ikut. Lepas mati seorang, tengok ulama mati. Ulama di Nizamuddin. Mati syurga. 2 juta orang yang nama ayat. Satu negara dah mana Syamil meninggal. Penuh bandar. Macam tu. Satu benda tak pernah kita dapat. Ulama Malaysia ada? Tak ada. Baru ni anak dia meninggal COVID. Sedih sangat kan. Neraka juga. Nak ikut macam mana. Jadi kena taubat lah tuan-tuan. Nampak dah. Kalau seorang dua kita boleh out lagi. Ini semang. Sama-samanya macam tu. Kan? Mati di negara orang kafir tu. Orang mati dekat Mekah tak jugalah. Tak ada nak mati kat Mekah. Tak ada. Nah, ulama. Saya nak beza sekarang ni. Saya usul agama. Saya dah 30 tahun kan. Mula-mula kita memang berminat nak belajar agama dengan ustaz. Tapi kita belajar, lah. Nak Aziz ikut politik. Nak gagal juga. Orang lahir lepas tu punya tak bersedekah. Nabi miskin, dia pun nak miskin juga. Dia tahu cara Nabi betul lah. Miskin. Tapi dia gagal sebab apa? Sebab apa? Dakwah tu kepada dunia. Pada politik dilawan sama-sama dunia. Dakwah tak ada kerja tabligh, tak ada pembangkang. Agama tak ada pembangkang. Kerja dakwah politik ni ada pembangkang. Patutnya Nabi tak ada pembangkang. Pembangkang ni siapa? Kita orang kafir. Tabligh ni pembangkang. Jadi ustaz ni pembangkang dia politik. Jadi sama-sama Islam pula tu. Sama-sama Islam, melawan sama Islam, dah pecah orang Islam. Jadi tabligh dah satu orang Islam ni, nak kafir masuk Islam. Jadi mana-mana lebih hebat. Ilmu lemah lebih hebat. Orang kafir boleh tertarik pada agama. Sebab usaha dakwah tabligh, sana usaha dakwah. Ini sama-sama Islam. Nak betul yang dilawan politik, dia terpecah pula Islam tu dah. Satu perkara pula. Islam bergaduh. Orang Islam satu hati. Jadi dalam usaha agama ni kita ikram lah. Kita jumpa kawan kita yang 3 hari 40 bulan sama-sama. Kita apa lawan kita macam lawan Nabi, lawan kafir. Kan? Masuk Islam cara Nabi SAW. Baru betul, baru itu iman. Ada ilmu dia tu, dia dia memecahkan orang Islam. Politik. Kita nampak situ.
Sebab kita tak ikut politik. Bukan kita nak agama iman. Bukan nak iman ni bukan nak memecahkan agama. Nak banyak lagi pengikut agama cara Nabi SAW. Dia politik sama-sama Islam lah tu. Lepas tu orang kafir dia khabar apa? Orang kafir. Dia tak ikut. Orang kafir tak jadi pemimpin. Tak jadi macam tu. Itu bukan akhlak Nabi ni. Siapa-siapa boleh masuk Islam. Kurniaan. Dan kurniaan Allah SWT. Jadi kita tak menapik. Kita tak mengata sebab apa kita sama-sama Islam. Dia pun buat dakwah, kita buat dakwah. Cuma dakwah kita cara Nabi. Dakwah dia tahu cara siapa. Perkara ni takkan selesai. Macam mana Allah beritahu kan, selagi kamu tak ikut agama ni satu peratus, selagi kamu tak ikut cakap aku dekat bawah, kamu takkan tersebar. Kita kena benda ni tak akan selesai lah. Sebab kita pun tak jumpa orang tu. Kita cerita je, bukan sikit ramai. Macam mana nak selesaikan? Boleh je kan. Dia lah. Sebab apa, ilmu kita bukan ilmu, tak lawan ilmu dia lah. Kita buat dakwah. Contoh ustaz macam sekarang ni kan, kita tak masuk siapa-siapa. Dalam TV duduk berdakwah. Cara tu salah. Kalau betul dalam TV, Nabi dah lama dah duduk dalam TV. Saya tak mengenakan mana-mana orang. Sebab apa yang Nabi ajar kita keluar tu, dia orang tak buat. Ada ilmu tahu tapi tak buat-buat. Tak boleh. Silap-silap. Dia tak buat. Nak dapat benda tu, kita kena keluar lagi. Cakap lagi. Mengenal tentang ilmu dakwah dan amalan ibadat. Kongsikan pendapat anda. Betul kita pun ambil ilmu daripada dia. Nak ilmu je. Nak cerita, nak lawan amal tu, nak buat amal tu macam mana? Kalau saya buat betul-betul kan habis pula kan. Tu orang tak semayang. Musuh kita bukan ustaz lah. Musuh kita bukan sasaran kita. Orang ilmu alim ni kita kena muliakan. Orang beritahu dah. Dia bukan musuh kita. Musuh kita ialah dakwah ni. Dalam keluarga kita. Dalam dakwah kita, dalam kampung kita, dalam negeri kita. Mana tak bagi, orang lain tak boleh kita hina. Kita kena muliakan ilmu agama. Ilmu Islam. Orang tua, macam tua pun kita kena hormat. Walaupun dia tu berapa daripada kita. Macam apa, Bakar dengan Muhammad. Tua Muhammad sikit je. Kanak-kanak kita boleh bunuh dera. Dalam perang mana boleh bunuh kanak-kanak. Israel dia bunuh juga. Itu namanya tak ada ikrar muslimin. Jadi kita maknanya kita ini siapa ni? Syaitan, jin, iblis. Itu musuh kita yang sebenar. Bukan ustaz, bukan ulama alim tak. Kita nampak beza ulama kita dengan ulama dunia lain. Kita berpadu ke ulama kita. Macam tu. Ulama ni bukan taraf kita kan. Bukan taraf kita. Kita orang ni berapa orang je dengar macam kita 100 orang, 50 orang je. Dia berapa ribu orang, berapa juta orang. Ilmu dari situ. Tu kita punya ni ilmu ulama dia lain, tak sama dengan lain dia punya peranan dia. Dakwah dia lain. Kita beriman. Jadi gitu kan, ikrar muslimin, tak mengata orang. Kalau macam tu, kalau ustaz tak suka, lama dah orang bunuh, lama dah kena tangkap ni, tak. Itu ikrar kena ikrar muslimin, hormat. Apa ayah kita, hormat ayah kita. Walaupun ayah kita tahu, ayah kita tak semayang, tak kahwin, itu pun kena hormat. Tak ada orang nak kata ayah kita, tak ada. Ikrar orang tu. Apa ayah kita kena doakan dia, salah kita juga. Anak dia dah didik anak dia. Ayah dia bukan perampak pencuri, ayah dia orang baik. Jadi kita ikrar muslimin, muliakan orang alim. Kita ulama kita tak asuk, kita tak asuk. Tapi dalam ilmu ustaz tak tambah tak asuk.
Apa? Sebab dia tak ada amalan dia tu sikit je. Ulama wali Allah amalan Nabi SAW. Dia amal cara Nabi. Nak apa? Yang baca Fir'aun melalui Musa nak jumpa Fir'aun ayah dia sendiri. Dah lama dah ni Fir'aun dah kena bunuh. Berapa jahat ni Fir'aun. Anak Musa tu anak angkat Fir'aun. Hanya anak sendiri dia jumpa Fir'aun. Dia pergi jumpa dengan Allah. Fir'aun tak percaya. Dia kalau Allah dia berkata-kata dengan Allah, Fir'aun tak percaya. Dia kata ni sihir lah, apalah. Musa dia tak bunuh Musa. Sebab Musa tu baik. Cerita agama dia. Apa Allah perintah, wahai Musa, ketuk tongkat, campak tongkat jadi ular. Fir'aun tak ada apa Nabi Musa. Fir'aun tak bunuh pun Nabi Musa, tak bunuh pun Nabi Harun. Dia dakwah itu. Kalau tidak, lama dah mati Fir'aun, tapi tak. Dakwah ni Nabi Musa akhlak juga. Nabi tak ada bunuh orang. Cuma sekali je dia lempang satu orang tu kan. Orang Kipti mati. Orang tu melawan dia lah. Ada sebab lah. Tak tahu kisah dia. Nabi ni kuat. Kalau dia buat satu amalan, boleh je kan. Nabi Musa khabar. Aku ada tongkat, pelik sangat. Campak tongkat tu. Telan lah Nabi Fir'aun tu. Tak. Fir'aun tak. Fir'aun hantar ahli sihir. Lawan dengan ahli sihir dia khabar. Aku kau tak minta lawan. Musa khabar, engkau Fir'aun, Tuhan. Aku ada Allah SWT. Tuhan aku ni khabar. Kan? Masing-masing. Dia dakwah ni bukan nak menghukum, tapi menunjukkan akhlak. Nabi menunjukkan akhlak. Nabi dulu menunjukkan mukjizat. Akhlak tu satu mukjizat. Al-Quran satu mukjizat. Dalam Al-Quran. Tentulah. Itulah maknanya kita kena ikram. Sebab apa? Beza lah ulama. Tak tahu ulama. Sebab itu Allah khabar kamu dusta kan ulama. Untuk dia panggil, untuk dia dapat nama je. Ni kita nama apa kita tak ingat. dah asal lah. Jadi Tuan Mulia, itulah kita cakap tentang ni lah. Tak tuan. Dan tahu dah apa punya sebenarnya, apa matlamat saya buat TikTok ni. TikTok saya bukan nak mengatur orang, tapi nak memuliakan orang. Dia tak menghina orang, saya nak memuliakan orang tu. Supaya dia ikut agama, supaya Allah muliakan dia. Nabi Muhammad Abu Bakar buat kerja macam tu lah. Nabi Muhammad tu dah tetap dari wasilah, tetap dah. Cuma dia khabar Allah nak dapat keredaan Allah SWT macam ni. Tiru Abu Bakar, tiru sahabat. Aku tak nak apa-apa Nabi khabar. Surga pun aku tak nak. Macam tu kan. Aku punya akaun pun macam tu je. Aku dan Nabi je, Rasul, menyampaikan dakwah semata-mata kerana Allah. Abu Bakar yang kena. Abu Bakar yang banyak dapat pahala. Nabi Muhammad lah dia yang buat. Tak. Kita yang buat kerja agama macam Abu Bakar tu, kita dapat syurga. Nabi dia hantar je. Habis kerja dia balik. Abu Bakar khabar bila Nabi dah pergi haji takhir tu, tak lama dah. Umur dia dah 60 lebih dah. Nabi tak nak apa-apa. Macam kita ni sikit je. Itulah macam kita buat dakwah. Sama nak belanja. Hanya belanja ngeteh. Baru jangan dapat agama sikit. Baru 3 hari dah nak apa? Nak suruh bayar dah. Lemah lah. Macam tu tak payah lah. Itu dah minta ikhlas. Orang ikhlas ni macam mana Ilyas ikhlas. Buat usaha dakwah. Bagi duit. Tak cukup ilmu. Bagi. Tolong pula. Bagi duit. Suruh keluar. Ilmu dia tak nak. Ilmu dia nak apa? Dia nak makan macam mana. Dia nak makan sedap. Nak bagi duit. Nak buat kerja. Yakin dengan duit. Nabi Muhammad yakin dengan duit. Duit tak balik kesenangan. Yang berkesenangan Allah. Belanja ke harta jalan Allah SWT. Macam mana Abu Bakar habis harta dia belanja untuk peperangan terutamanya. Untuk memajukan Islam. Mana lihat tiru yang tu lah. Harta dia bagi pada orang mehwan. Buat markah, buat macam harta dia. Satu lagi orang alim beritahu, tak tahu macam mana anak ni orang 2 juta. Duit datang tu bukan duit orang, duit Maulana sendiri. Maulana tu kaya. Duit dia tu berapa ribu
masa tayang kisah dia kan. Duit dia tu. Orang tipu dia. Dia lagi dia makan Nizamuddin tu. Tapi sekarang dia datang semula dari sana. Dia tak tahu sekarang mana. Dia hari-hari itulah. Mana saya dalam TikTok ni cuma dapat saya bawakan ilmu bermakna untuk amal. Terutama ilmu zikir lah. Bab zikir amal-amalan tu. Quran saya tak mahir lah. Mana kita boleh tentang zikir. Kita banyak amal zikir. Orang tak mampu nak zikir banyak-banyak lah. Sampai juta. Sebab itu iman tu. Kalau kita tak keluar, sesatlah kita. Tak ada bimbingan. Sesat ni tak apa lagi. Ini sesat. Sesat dalam agama sendiri kita. Sesat dalam Islam. Dan ada juga macam tu. Dia panggil dalam Islam bukan jalan lurus. Nasirat tu bang. Sesat kan. Dalam tabligh pun tak ikut. Ustaz pun tak ikut. Kan. Lepas tu agama datang pada dia, dia menyampah, tak suka. Azan dengan azan, tak bagi azan. Macam Mustafa Kamal Atatürk tak bagi azan je. Itu je. Dia berkait-kait. Ni orang tak suka agama. Kita suka agama ialah orang Islam kita satukan, irai orang Islam. Kita sokong dia walaupun dia Syiah ke apa ke. Sokong orang Islam. Orang kafir Amerika Israel ni tak ada sokong. Dia tuju Iran terkena pada semua. Sebabnya sebab minyak satu perkara ya, sebenarnya agama. Orang kafir nak jatuhkan orang Islam, nak bunuh orang Islam. Mana kita kena ikram. Dan kita buat sebagai ilmu manfaat. Saya buat TikTok ni. Mana kita sampai kan? Ilmu ni banyak bidang. Terutama tentang solat, tentang tadi 4 perkara infradi tadi. Tentang 7 amalan yang saya nak tekankan ni. Solat, zikir, doa, Al-Quran, doa, dan ta'lim, puasa, sedekah. Itu je. Tak sedekah. Kalau ada kitab pada sedekah, tak baca juga. Orang tak baca, kita tak baca lah. Cara kita tahu ialah bersedekah duit ya. Tiap-tiap hari kena bersedekah. Puasa, kita buat puasa sunat. Tak boleh kena baca hari-hari, kena dengar hadis hari-hari. Kita banyakkan amalan infradi, 4 amalan infradi. Tu. Doa kena hafal. Penerimaan, kita doa pada Allah supaya amalan kita kabul, Allah terima. Bila kita buat usaha iman, kita dakwah pada Allah SWT, Allah SWT terima amalan kita. Tak mancaran, tak belajar, tak usah dakwah kan, amalan dia bukan tak ada terima kan, dia tak tahu apa penerimaan, apa sebab dia kena keluar tu. Selagi dia tak keluar kan, dia punya hijab tu kita nampak, dia tak nampak. Macam tu. Selagi dia tak keluar ikut dakwah Nabi, kita nampak Nabi, kalau kita cakap kita nampak Nabi, nampak Allah. Dia cakap dia tak nampak Nabi, tak nampak Allah. Dia nampak apa? Nampak hukum hakam. Dia nampak kahwin. Dia nampak majlis agama Islam. Dia tak nampak sunnah Nabi SAW. Sebab kita cakap ni, kita nampak. Dia ngata ke siapa? Ustaz dia ngata ke pemimpin-pemimpin. Yang dia kita ustaz tak nampak apa kerja dakwah yang sebenar, macam kita 4 bulan okey. Kita nampak, dia tak nampak. Dia nampak apa? Dia tahu ustaz tabligh ni dia punya tu. Dia tahulah nampak, dia nampak lain. Dia tak katakan kita, tak kata. Dia katakan pemimpin Islam cara dia. Macam tu. Pemerintahan. Allah tak letak kerjaan dalam pemerintahan kaedah. Allah tak macam dalam ilmu. Belajar agama. Dia suruh kita belajar agama. Belajar hadis tu. Dia suruh kita belajar situ. Dakwah ni tinggi sangat bagi dia. Dia tak mampu dah. Allah dia mengatakan pemimpin. Dia mengatakan apa orang tak semayang.
Mengapa macam tu. Dia nampak itulah yang biasa-biasa antara dia. Jadi dia nampak. Jadi pemimpin tak nampak lah. Pemimpin ni nampak apa rasuah. Bila ada nampak rasuah je kan. Dia nampak duit. Dia nampak kekayaan. Dia dapat perintah. Dia paling kaya. Jadi macam Fir'aun. Jadi Nabi-Nabi ni, usaha dakwah ni dia nampak. Kalau bagi dia kelebihan, dia faham agama. Nampak macam mana kita nak menuju jalan cara Nabi SAW. Bila kita kata pun dia tak boleh. Dia tak kata dia. Bukan cara tu. Yang nak cara Nabi sebenar macam ni. Dia kata ke pemimpin, bukan cara tu. Cara sebenar macam dia ni. Tengok. Dia kata macam tu. Kan? Lebih kurang itulah. Kita nampak, dia tak nampak. Dan saya tak terbuktikan. Saya dibuktikan. Memang kita adalah orang banyak hijab 70 lapis. Saya mimpi dengan ayah saya duduk satu saya bermimpi tu. Ayah saya tahu saya mimpi. Kan. Bila kita keluar tu hijab. Bila kita terus kita doa, maknanya kalau ayah kita doa kita terus mabul tu. Allah terima. Berlaku perkara-perkara yang pelik pada diri kita bila dakwah cara Nabi SAW. Baca sampai Jibril datang pada Nabi. Orang dakwah malaikat datang pada kita. Dia tahu ni. Nabi datang pada kita. Ada zaman ni ustaz jumpa Nabi, dia datang kat dia, mana ada peringkat-peringkat pada Nabi tu, pada sahabat. Jadi besok dakwah ni kita nampak apa yang kita buat ni. Itulah iman, mana iman yang sebenar dakwah Nabi SAW. Saya ulang itulah. Saya nampak macam mana ulama nampak kan, orang berilmu, ustaz yang berilmu, kita kena ikram muslimin dia. Dia nampak pada orang yang kita dakwah orang kafir. Dia dakwah orang Islam sampai memecah belahkan Islam pula. Kita dakwah sebenarnya orang masuk Islam. Cara Nabi SAW. Islam memang dah kiamat kita dah bersatu. Contoh, kita dah bersatu. Contoh. Jadi dia nampak apa? Dia nampak orang tak semayang, nampak apa? Tak, dia nampak pemimpin. Dia mengatakan pemimpin dia agama. Kita golongan dakwah. Dia panggil golongan dia panggil ulama. Jadi umarah. Sama Islam tapi ada politik. Dia terlibat dengan politik. Dia terlibat dengan politik. Dalam agama, dalam dakwah Nabi tak ada politik. Nabi pun bukan pemerintah. Agama. Jadi kita cerita yang kita nampak. Benda tu. Kan? Kelima lah. Kena sambung lagi nasihat. Buku ni nasihat tentang da'i. Pada da'i. Jadi cara kita ada masa yang kelima. Ada masa sikit lagi lah kan. Sambung semalam kan nak sambung. Cakap letih lah cakap. Pengorbanan pada ni buku ni lah, baca buku ni lah. Panduan ringkas pada da'i dan 6 perkara. Orang da'i. Atau da'i ni orang yang berilmu lah, bukan da'i yang tak berilmu, ada juga macam tu. Macam apa, dia panggil da'i. Orang lana tu dia panggil da'i. Kita tak panggil da'i, kita ni karkun. Dia panggil apa, tak ingat lah. Amla. Apa yang kita nampak itulah yang kita tahu. Dia tak macam kita ikram juga. Orang alim ni kena ikram baru dia keluar. Kalau kita tak biar, dia tak keluar. Kalau dia keluar pun dia dah tahu dah keluar ni. Dah keluar biar sana ni kena mental pula dia khabar. Dia tak payah. Nampu ke agama. Jalan ke surga tu dia memang tahu dah. Macam amal-amal macam gagal juga. Maka gagal tak tahu lah. Dia tak, dia kena tahu tu. Kalau betul lama dah. Ngapa Harundin mati kat California? Patut mati kat Mekah, okey jugalah. Nampak situ. Nabi simpan janggut. Sunnah Nabi simpan janggut. Apa dia cukur janggut? Nampaklah situ. Lepas tu nak apa? Nak basteria. Dia Quran, pakai Quran tu betul lah. Tu lah ilmu dia. Tahap kelima ni dah. Lagi 5 minit. Perkawanan para sahabat radhiyallahu anhu.
Sayyidina Sumayyah radhiyallahu an laki anha perempuan radhiyallahu anhu. Apa ni? Perkongsian tentang dakwah Islamik dan ajaran agama. Kongsi pendapat anda. Anda kongsi ni. Tentang dakwah Islamik pula. Sayyidina Sumayyah radhiyallahu anhu adalah wanita pertama telah syahid kerana agama. Suaminya Yasir dan anaknya Ammar juga menghadapi penderitaan sepanjang hidup mereka. Sayyidina Kansa radhiyallahu anhu merupakan penyair besar berbangsa Arab. Beliau mempunyai 4 orang anak. Sayyidina Kansa radhiyallahu anhu. Kansa. Orang lelaki lah. Punya besar bahasa Arab. Beliau mempunyai 4 orang anak lelaki, ada 4 lelaki. Sehari sebelum peperangan bermula, beliau menasihati anak-anaknya supaya mengorbankan nyawa mereka untuk agama. Keesokan harinya semua keempat-empat anaknya gugur syahid dan beliau sangat berbangga dengannya. Pada hari pengadilan kelak, beliau akan masuk syurga bersama-sama keempat-empat orang anaknya. Ini kisah pengorbanan pada sahabiah, bukan orang sahabiah, orang perempuan. Sumayyah pertama syahid kerana agama. Suami Yasir dan anak Ammar juga meraih pendidikan sebanyak ni. Kisah beritahu lah Sumayyah, Yasir, anak dia Ammar. Sumayyah, keluarga Yasir yang makan jantung apa? Sayyidina Hamzah tu kan, saudara Nabi tu, tahu siapa nama dia kan? Sumayyah ke apa? Iyalah Sumayyah. Tapi dia syahid lah kerana agama. Dia pergi perang juga kan. Perempuan ni kalau pergi zaman sahabat, dia tak pergi perang, lelaki je. Dia ikut tapi dia jaga makanan, dia jaga perubatan macam tu lah. Dia tak pergi perang. Ada yang pergi. Tak ramai lah. Yang ni yang pergi lah. Kansa, penyair besar berbahasa Arab. Dia mempunyai 4 orang anak. Sehari sebelum peperangan bermula, dia hari pengadilan kelak, beliau akan masuk surga bersama-sama 4 orang anak itu. 4 lelaki, semua syahid dalam masa yang sama. Dan syahid anak dia kan. Ni Sayyidina Zanirah radhiyallahu anhu mengorbankan matanya di jalan Allah. Seorang sahabiah membawa anaknya yang masih kecil. Dia memberitahu Rasulullah SAW, apa yang aku dapat lakukan dengannya? Dia menjawab, berikan bayi ini kepada mana-mana sahabat. Dia akan menahan mata pedang yang dihayung ke arahnya dengan bayi ini. Sayyidina Zainairah beri anak dia, mengorbankan matanya di jalan Allah. Matanya, dia tak faham pula dalam sini. Mengorbankan matanya, dia bagi mata kan. Mata disebut mata macam tu lah. Apa yang aku dapat lakukan dengannya? Seorang anak dia menangis lah. Matanya, mata. Nak sedekah mata tak tahulah. Mata anak dia tu dianggapkan tu macam mana keluarkan mata dia kan. Nikmat mata anak dia tu. Beri anak daripada Rasulullah SAW. Betul Nabi ke apa? Rasul tanya dia, nak buat apa anak ni kan? Tanya, apa yang kamu dapat lakukan dengan nak bagi saya anak ni? Dan Zanirah berkata, berikan bayi ini kepada mana-mana sahabat. Dia akan menahan mata pedang yang dihayungkan ke arahnya dengan anak ni dibagi kepada sahabat. Lepas tu anak ni dikabur 1 hari. Ni anak ni apa, menahan mana pedang dia ke arahnya. Anak ini pun menahan mata pedang yang dah ke arahnya. Anak ni akan melindungi, akan menyelamatkan dia esok. Zainairah anak ni saya akan menyelamatkan saya ni esok. Diberi pada sahabat. Dia wakafkan anak dia. Lagi tinggi. Kita ni wakaf tanah, masjid, surau.
Sahabiah bagi anak perang. 4 orang mati syahid. Kita sayang anak ni kan. Itu tak ada sayang anak. Dan seorang kisah. Siapa tu? Malampuri. Mak dia sayang pada Malampuri. Sampai mak dia mati pun dia tak sempat tengok mak dia. Dia beri anak dia. Sahabat. Dia beri isteri dia pada Nabi. Dia tak tahu macam mana kan. Dia tak menganggap lah isteri kita kan. Beri isteri kita macam mana. Macam mana kita nak ngentek ke orang. Macam mana nak masak-masak kita. Tak ada isteri. Bagi isteri, sahabat. Perempuan bagi anak, lelaki pergi perang. Bagi anak. Kita tak bagi apa-apa. Itu mana korban diri. Syahid sebenarnya korban diri. Bukan kita korban diri hari ni pergi sembahyang jemaah je. Ni mati. Sahabat dengan kita beza, jauh beza. Macam tu dia ada suasana. Betul. Dengan Nabi sendiri yang beritahu dia. Betul. Mana mata pedang dia ke arah anak dia ni akan, sebab anak dia menyelamatkan ibu dia. Anak Nabi Ibrahim sembelih Nabi Isa, sembelih Nabi Ismail. Ibrahim sembelih Ismail. Macam tu korban anak. Benda yang paling sayang sekali. Ibrahim sayang pada Ismail, kalau korban kan dikorbankan juga. Iman dia. Itu iman. Kita ni sayang anak apa? Jangan sembahyang. Pergilah hiburan. Sayang anak. Pergi merempik. Pergi motor, pergi kereta. Macam tu ke sayang anak kan. Sayang anak ialah macam tu. Kurang-kurangnya baca suruh dia hantar ke jadi ustaz, jadi belajar Al-Quran. Zaman macam tu. Macam tu lah. Bila sunnah Nabi. Hantar pergi, dapat baca jadi tahfiz. Jadi ulama, jadi maulana. Al-Quran tu dulu penting kan. Suruh dia belajar Al-Quran dulu. Korbankan anak di situ. Beri anak untuk. Dia kecil lagi dah. Suruh pergi perang. Sayyidina Ummi Syarif radhiyallahu anha menghadapi begitu banyak penderitaan untuk agama. Ummi Syarif radhiyallahu anha. Pada suatu hari seorang kafir memutuskan untuk menghantar dia kepada ibu bapanya. Orang kafir memutuskan untuk menghantar dia kepada ibu bapa yang jauh di luar Mekah. Orang kafir memutuskan untuk menghantar dia kepada ibu bapanya. Tadilah Ummi Syarif lah. Dia, orang kafir telah membawanya tanpa memberikan makan dan minum. Dalam perjalanan beliau berasa dahaga. Beliau berbaring dah hampir putus nyawanya. Allah menghantar air dari surga untuknya. Beliau pun minum. Kalau melihat keadaan ini, orang-orang kafir itu lalu meluk Islam. Orang kafir Mekah, maknanya Sayyidina Syarif ini datang ke Mekah. Lepas tu Syarif ni pula dia dapat tenang orang kafir. Tapi tangkap dia. Tangkap Syarif ni tadi, dia nak hantar ke ayah di luar Mekah. Dia kata orang kafir ni tak bunuh lah. Hantar balik ke rumah ayah dia. Lepas tu orang kafir ni tak beri dia makan minum, tak bagi. Lepas tu dalam perjalanan dia berasa dahaga. Dia berbaring dah hampir putus nyawanya. Allah hantar air di surga untuknya. Allah beri air dia kan. Dan tak ada air, tiba-tiba ada air. Ada je air. Allah beri dia air daripada syurga. Beliau pun minum. Bila minum, akibat melihat perkara itu, orang kafir lalu meluk Islam. Terkejut orang kafir. Tiba-tiba ada air pula. Allah bagi dia air. Di jalan Allah, para sahabiah memberikan pengorbanan yang besar untuk menyebarkan agama zaman dulu. Di antara 4 orang khulafah Rasyidin, 2 di antaranya ialah Umar dan Uthman radhiyallahu anhu telah memeluk Islam kerana saudara wanita mereka. Umar dapat hidayah kerana adik dia. Uthman pun kerana saudara wanita mereka. Sebabkan perempuan juga lah. Sebabkan perempuan, bukan sebab hidayah. Jadi hidayah kita sebab apa? Daripada kawan-kawan kebanyakannya kan. Dia kawan lelaki. Dia daripada wanita. Uthman pun dari wanita juga.
Jadi orang pertama syahid ialah seorang wanita, iaitu Sumayyah. Orang pertama membelanjakan seluruh harta bendanya untuk Islam ialah Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Itu harta dia, Sayyidina Khadijah. Al-Hamah yang terbesar dalam Islam ialah seorang wanita, iaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Al-Hamah yang terbesar dalam Islam ialah seorang wanita, iaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang paling berilmu sekali kalau wanita, Aisyah. Cerdik Aisyah ni. Dia hafal hadis. Tak ada wanita boleh hafal hadis macam Abu Hurairah tak ada. Aisyah ada. Khadijah habis harta dia. Syahid dia Sumayyah. Itu dah 3 orang ni. Jadi Allah, betul tadi dia suka Maryam. Dia tak Allah suka sehingga Allah bagi makan pada Maryam. Sebab orang kata Maryam tu insya-Allah lah. Isa anak Tuhan lah. Isa anak Allah, anak Tuhan. Tanpa asbab. Allah buat sekali je. Macam kita, amalan-amalan kita ni kan, beritahulah. Memang kalau kita beramal banyak, memang kita akan dapat mentor. Contoh dapat mentor kan. Mengira kita ni, orang kata dapat isim. Jadi kita banyak sangat beramal tak boleh ke. Jangan sembahyang hari-hari boleh ke. Kita lewat-lewatkan sikit pun tak apa. Kita banyakkan selawat kalau kita dah rasa panas kan. Kita panas nak banyak baca agama, terselawat. Mandi, minum air ais sejuk-sejuk, kita sejukkan badan kan. Jampi-jampi sikit, selawat je. Macam tu je lah. Keedahnya. Kena mandi, ambil wuduk, kena rajin sikit. Kita panas badan kita. Kena banyak rehat. Rehat. Lama-lama kan. Sebab kita makan setahun 2 tahun. Sebab kita 80 hari, hari-hari. Balik rumah kita kilain pula. Nak jaga semayang. Jaga semayang 5 waktu 40 hari lah. Boleh lah, cuba lah. Kalau 3 hari tak rasa. Kalau keluar lain lah, kan tak keluar. 40 hari. Tengok kalender lah. Dia beribadat ni, kita mula 1 bulan 5. Sampai 1 bulan 6, tak tinggal. Balik ke minum air sejuk lah. Minum air batu lah. Ambil wuduk, lepas tu selawat. Kalau kita, lepas tu baca Quran, boleh juga. Itu melancar, buat melancar. Tapi itu je lah selawat. Selawat ni menyejukkan hati je. Lepas tu, apa lagi? Buat yang wajib je. Sebenarnya kadang-kadang Ustaz tergabar, dan sebulan tu dia sembahyang tahajud 4 kali je dia khabar. Seminggu sekali je saya sembahyang tahajud dia khabar. Macam tu. Itu iman lemah lah. Kalau iman kuat, tak nak cakap apa lah. Macam Umar lah. Iman kuat. Jahat pun jahat, bila baik dia baik jangan. Dia gunakan keimanan, kejahatan sedar. Dia dapat agama, pergi perang, berani. Allah jadi Nabi aja dia berani. Dia memang berani pun. Dia memang berani pun. Itu gunakan. Dia cakap memang berani pun. Kita yang tak cakap ni duduk diam lah. Mana kita mampu itu je. Kalau kita mampu yang Firadi lah kita hari-hari. Keluar dakwah ni kena berani. Tinggal keluarga tu bukan pergi tempat maksiat. Nak pergi apa, mengorbankan diri. Pergi cari susah tau, cari susah. Saja nak pergi tempat orang tempat apa? Tempat yang akan mendapat hina orang, tempat orang kafir nak bunuh. Orang kafir tak suka. Orang kafir, Nabi kata kalau kamu ambil agama ni, sayang kamu macam air mengalir, dia kata. Kan dia susah-susah. Bukan susah lama-lamanya tak. 2-3 tahun je susah, lepas tu tak ada benda dah. Allah uji kita lah. Dapat semayang kalau tu insya-Allah lah. Nunggu waktu. Ini tak pernah pun sampai selama 2-3 tahun tak pernah semayang, tahulah. Mungkin tak semayang pun. Dia salahkan ayah dia tak ajar, mak dia tak ajar. Tu dah hantar sekolah tu. Itu lagi hari rosak. Tapi itu saya nampak sekarang ni kan. Tengok orang yang tak semayang, orang semayang tu saya tahu dah macam mana. Satu yang saya dapat hari ni, macam mana Nabi kata, sejuk mataku orang yang semayang, Nabi kata kan. Bila sejuk mataku, tengok orang yang semayang. Orang tu tak keluar, tak buat agama tapi rajin semayang. Tak macam keluarga dia. Tak macam orang dekat-dekat dia tak semayang. Macam tempat semayang. Macam mana Hamid, ramai orang datang markah Sri Petaling. Sukalah dia selama 2-3 tahun ada awak. Macam kita tengok orang semayang, bila kita semayang, ada 5-6 orang tak tinggal duduk. Jadi sejuk lah mata kita tengok sejuk lah.
Jadi kita tengok orang tak sembahyang ni, kita tahu lah. Tak sembahyang ni, tak ada alasan. Tu, kita kena usahakan. Dan Allah tak nak banyak, kita pun tak nak banyak juga. Sebab itulah, Nabi tadi, pahala bakar kita buat dakwah, tu tabligh. Menyampaikan. Dakwah ajak, tabligh menyampaikan. Banyaklah rasa saya benda cerita dalam ni. Saya pun tak ingat pula. Masalah kan nak buat video lagi. Nak apa? Nak take point tu, kita nak point tu je lah. Itu je lah. Esok mana kita sambung lagi. Kuliah berhenti sekejap lah. Dah asar dah. Tanggungjawab wanita-wanita hari ini. Hari ini apa kita kena buat dengan wanita yang dulu syahid. Sekarang ni apa perbedaan wanita? Wanita dulu. Sama agama. Sikit je kita baca sikit lah. Tanggungjawab wanita-wanita hari ini. Wanita hari ini, bulan TB lah. Wanita hari ini. Sekarang ni. Pada masa sekarang, wanita Islam juga boleh berkorban dan juga boleh melakukan usaha dakwah dan tabligh dengan mudah. Mereka boleh membantu kaum-kaum lelaki menyebarkan Islam. Alhamdulillah, beratus-ratus malahan beribu-ribu wanita telah memberikan masa mereka dalam usaha dakwah dan tabligh serta menukar kehidupan mereka kepada cara hidup Islamiah. Mereka membuat usaha dakwah dengan begitu baik. Dalam buku beritahu itu je. Perempuan ni tak duduk rumah kan. Tak payah pergi mana-mana. Jaga aurat, keluar masturat 3 hari, 10 hari, 15 hari lah. 40 hari 2 bulan. Itu je lah. 3 hari, 5 hari, 15 hari, 40 hari. Setahun. Sebab kalau 3 hari ni kena nak keluar 40 hari. Itulah dia tak keluar tiap bulan perempuan. 3 hari ni keluar tiap-tiap 3 bulan baru boleh keluar. Lelaki tiap-tiap bulan. Mana dia membantu suami. Itu je. Lepas tu. Di rumah. Jadi kebanyakannya kalau yang tutup muka tu tak kerja kan. Yang tak kerja di rumah. Dia jaga anak. Kalau macam tu, dari keturunan ni memang ada ulama lah. Anak dia. Keturunan dia. Maka kita ni perempuan yang sama je. Tak ada lah keturunan. Mungkin lain kot. Ada. Tapi taklah duduk di markas apa dah tak ada macam tu. Tak macam lah kita korbankan anak syahid semua-semua tu. Kita biasa je. Itu peranan isteri pula lah. Peranan lelaki bagi agama, nafkah. Perempuan buat apa? Jaga anak-anak. Jaga semayang. Jangan tinggal semayang. Berpuasa. Pergi haji. Gitu. Kalau orang ikut dakwah tabligh masturat ni, pakai hitam, nampak mata je kan. Itu je lah. Tapi sekarang ni dulu orang sekarang dah kerja pula dah. Jadi pensyarah, jadi universiti tu. Perempuan jadi cikgu macam-macam lah. Kan? Bukan ramainya di rumah. Tak adalah isteri saya biasa je. Sekarang ni kita lihat, sekarang ni di Kuala Lumpur banyak. Di Kuala Lumpur. Di Arab tak pelik pun. Semua pakai macam tu. Kita Malaysia je pelik macam tu. Kalau pergi umrah, pergi haji, perempuan. Semua macam tu. Kadang itu mana orang perempuan di Malaysia ni banyak orang lelaki lah buat dakwah, bukan orang perempuan lah. Zaman sahabat Nabi tu semua sekali lelaki perempuan buat dakwah. Zaman ni orang lelaki je. Dan zaman akan datang tahu siapa buat dakwah. Orang biasa, orang lelaki. Dulu lelaki perempuan, sekarang ni lelaki je. Pasal lelaki tu buat, perempuan pun tak buat. Siapa yang nak buat? Sebab nak kiamat lah kan. Seorang-seorang je lah. Orang lelaki pun dah tak buat. Jadi Imam Hadi seorang lah buat. Orang tentera pula buat dakwah kan. Orang suka perang kan. Tentera yang sepatutnya buat dakwah. Sebab dia nak kena syahid. Amalan dia tu kena kuat. Dia kena keluar. Dia kena iman, dia kena betul. Kalau mati macam tu baru boleh syahid. Baru betul syahid yang Allah terima. Ini tak buat apa-apa. Iman tak ke mana nak buat hukum hudud. Mana boleh. Mufti dah bagi tahu dah. Macam Nabi ni bagi tahu dah. Mimpi hari ni ustaz-ustaz nak betul kerajaan. Dia kata betul kerajaan. Betul buat hukum hudud. Dia tak kait dengan tabligh ni. Tabligh dakwah ni. Lain. Dan dia untuk dakwah kafir hantar seluruh dunia.
Dia dalam Malaysia je. Beza pula orang tabligh ni kena seluruh dunia kena pergi dakwah. Ada orang anak dalam tu, ada umat, ada maulana, ada ustaz, ada orang biasa, ada orang alim. Jadi diorang ni tak ada, dia seorang je. Dia mentah pula cara pembangkang dan politik, dalam politik. Tak menafikan tu apa yang kita tahu lah. Tu je lah. Boleh menjadi kesimpulan yang ini ialah apa saya cakap kepentingan dakwah. Dakwah ni kita dengan dakwah apa, saya tak ingat apa yang saya cakap tadi. Apa yang kita dapat, apa yang kita perlu buat adalah untuk mengekalkan iman dalam hati ni. Cara-cara untuk kita kekalkan iman, meningkatkan iman. Cara-cara meningkatkan iman, lepas tu amalan-amalan yang Allah terima. Dan cara penerimaan terima tadi tu, itu yang paling penting sekali. Iman, ilmu, amal. Kena ada tiga-tiga perkara ni. Kalau ada satu Allah tak terima. Yalah, sebab apa orang tabligh ni gagal juga. Dia keluar je tapi tak pergi menuntut ilmu. Dia kata ilmu dalam taklim je. Tak. Baca hadis, Quran. Baca hadis boleh baca tapi Quran kena belajar. Quran tak boleh baca sendiri. Itulah. Tuan banyak baca hadis. Banyak hadis. Iman dapat iman macam mana? Rukun iman kena tahu. Rukun Islam pula. Itu sahabat. Satu lagi tentang dia sempat lah rukun ihsan. Rukun ihsan ni ada 3 rukun ihsan. Perkara ni ada dalam tu tapi kawan tak ambil tumpuan. Sebab benda ni belum apa akan datang. Itu kata kawan sesat bukan sesat. Bukan kita rukun sembahyang ya sesat. Kalau kita buat rukun sembahyang tu berubah ya tawalan sesat. Bukan sesat. Tapi buat iman tambah iman. Macam mana Ilyas. Dia buat usaha tabligh dulu, mana ada usaha tabligh. Dia buat sesat. Lama-lama dia buat surga. Tu orang amalkan. Sampai sekarang ni 100 tahun dah. Sebab sahabat. 5 tentang rukun Islam. Tu kau ni ubah ni ia sesat. Kita ni bukan ihsan. Maksud ihsan tu kita nak ibadat supaya seolah-olah Allah ni dengan cara zikir tau. Dengan cara beramal infradi. Allah, kalau kita beradat seolah-olah kita melihat Allah, datang khusyuk. Kalau kita tak rasa Allah tak melihat kita tak melihat Allah, Allah sentiasa melihat kita. Allah sentiasa bersama, sentiasa melihat kita. Bila Allah sentiasa melihat kita, terhindar kita daripada melakukan maksiat. Masa bersunyi diri, kita tak buat maksiat, kita tidur je tak. Kita akan sembahyang tahajud, baca Quran, zikir. Pertama, ibadah. Kedua, muraqabah. Ketiga, mukasyafah. Itu je. Ibadat macam kita biasa lah. Orang Islam kena banyak ibadat. Ibadat. Masuk sikit beramalan. Jadikan ibadat yang wajib. Amalan ni sunnah. Amalan ni sunat dan sunnah. Amalan ni amalan Nabi. Ibadat ni yang kita belajar tu. Kita belajar jadi ustaz daripada guru agama. Ibadah. Masukkan sekali amalan tu dah jadi wajib lah. Jadi kita sembahyang je, kita automatik dapat beramal dengan 4 perkara, 7 perkara itu. 4 perkara. Sedekah, puasa, taklim tu lain sikit. Itu sebagai petunjuk. Sebagai amalan yang berpuasa selama 2 bulan boleh buat. Tak boleh kan, tak mampu puasa. Amalan yang sunnah, amalan meningkatkan imanan, amalan mengukuhkan. Jangan iman kita amalan Islam, amalan yang 2 bulan puasa. Macam mana? Wajib sebulan ni 2 bulan. Tak ada, kalau kita buat 2 bulan tu insya-Allah memang puasa Allah kita terima lah. Sedekah hari-hari kan, bersedekah. Infak sekali 2 hari-hari banyak pula tu sedekah. Bukan RM1 2, beratus-ratus sedekah. Yang banyak memang dari riak pula kan. Tu buat sikit-sikit. Yang penting hari-hari. Betul? Hadis ni zaman ni. Nanti
bukan sekarang, dah sekarang dah nampak dah. Taklim semua, surah majlis semua dah baca kitab tu dah. Maulana Zakaria pun dah meninggal ya. Sebab tak ada, mana ada dalam politik nak baca pada hadis. Rasulullah hadis apa beribu-ribu hadis. Tak ada lah. Macam sahabat ya. Macam mazhab punya ilmu ulama ni. Itu tekankan saya tekankan tentang amalan, terutama tentang solat dan zikir lah. Itu je lah. Solat dan zikir dua amalan kita yang kita buat hari-hari. Al-Quran baca, doa. Lepas tu tentang tabligh, beza dakwah tabligh dengan dakwah bukan tabligh. Dakwah bukan dakwah dakwah, dakwah lah. Mana ada dakwah lah. Tabligh je dakwah. Dia panggil dakwah juga, tapi dakwah apa? Dakwah sama Islam lah. Dakwah sama Islam. Dakwah lingkungan negara je. Tabligh ni seluruh dunia. Dalam negara je. Tabligh ni seluruh dunia. Berjauh bezanya. Lepas tu peranan pemimpin Islam sekarang ni kan. Peranan pemimpin. Itulah kena ngundi jugalah. Orang kerajaan kena ngundi, orang tak kerajaan. Tak apa lantak dia lah. Dia memang tak suka kerajaan lah. Orang underground mana ada minat kerajaan. Kena tangkap banyak tu masa bersih hari tu. Cuma tangkap dengan polis. Sebab apa? Tangkap dengan polis sebab dia buat reformasi. Nabi tak buat cara macam tu. Orang tabligh tak pergi situ. Sebab dia huru-hara. Bunuh orang macam tu. Bila dia lawan-lawan macam tu. Bukan cara tu. Tak hikmah cara tu. Kan? Cukup lah. Ada masa nanti sambung lagi lah. Malam ni mungkin pukul 9 kot. Hari ni saya dah 3-4 jam lah hari ni duduk kat TikTok ni. Cerita buat dakwah ni. Cerita buat dakwah ni, tentang dakwah macam mana dakwah. Dakwah cara yang betul-betul aja. Cara yang semua orang belajar macam ni. Dakwah tabligh. Semoga apa yang kita dengar dapat kita amal dan kita sampaikan. Jangan malu-malu agama ni. Sebenarnya jemaah kena malu kan, malu korang. Itu bukan Nabi SAW. Malu nak berdakwah. Ada mana ada boleh. Malu nak keluar bukan malu. Itu dalaman kita sendiri kita. Kita banyak cerita tentang bila kita amal ibadat, zikir, sembahyang tu kan, menguatkan batin kita tu. Amalan rohani. Itu amalan rohani. Dunia ni amalan jasadi, amalan jasad, amalan rohani. Ruh kita akan jadi bersih. Ruh kita sampai ke langit tu. Itu amalan dia. InsyaAllah. Moga apa dan apa kita amal sampai. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu